petua ataupun cara untuk berjaya dan bahagia. Assalamualaikum yang bahagia, saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam video ini saya nak berbicara tentang cara atau petua untuk menjadi orang berjaya dan pada waktu yang sama bahagia. Saya dapat rumuskan 5 petua untuk nak menjadi orang yang berjaya dan bahagia. Yang pertama sekali adalah menuntut ilmu sepanjang hayat. Ngaji semua, belajar semua. Bukan saja di sekolah dan universiti, tapi juga dari apa saja yang kita boleh mendapat ilmu, mendapat pengetahuan, mendapat pengalaman. Tak semestinya guru besar, tapi guru kecil. Siapa saja yang boleh memberi pengajaran kepada kita, memberi ajaran kepada kita, memberi pengalaman kepada kita. Kita akan belajar daripada mereka, termasuk orang minta sedekah di tepi jalan. Yang kedua, untuk menjadi orang berjaya, kena mencari ekonomi, kena mencari rezeki juga sepanjang hayat. Tak ada packing, tapi kita kena cari semua, berusaha cari rezeki halal sepanjang zaman. Tak berhenti. Jangan ada perkataan pencen seperti orang makan gaji. Jangan sekali. Tak boleh. Kena kerja. Apabila manusia tu duk kerja, duk cari rezeki, semua dia sehat. Kita pula bukan cari untuk diri kita saja, anak bini, ahli keluarga, tapi juga untuk masyarakat secara keseluruhannya. Kita kena tahan semangat gitu. Yang ketiga adalah jaga hubungnya dengan Tuhan. Jadi kita kena istiqamah, kena konsisten hubungnya kita dengan Tuhan. Melakukan ibadat yang disuruh oleh Allah SWT dan melakukan apa saja amal untuk kebajikan manusia, kesejahteraan keseluruhan. Yang keempat pula, jaga hubungnya kita dengan manusia. Kalau tadi dengan Tuhan, ni dengan manusia. Hubungnya dengan manusia pun kena hubungnya baik setiap masa. Walaupun kadang-kadang kita tidak suka orang-orang tertentu dengan sebab ada perkara-perkara yang tak baik pada mereka, kita tak suka kepada benda yang tak baik yang ada padanya. Bukan tak suka kepada dia. Iaitu kita tak suka perkara tak baik yang dilakukan oleh mereka. Tapi diri mereka, kita pasti suka, kita pasti kasih, kita pasti sayang. Karena ini adalah perkara biasa. Manusia melakukan kesalahan. Yang terakhir sekali, yang kelima, iaitu kita kena menjaga bahasa ibunda kita. Kena jaga budaya kita. Bahasa ibunda kita adalah bahasa Melayu dan budaya kita budaya Melayu. Namun begitu, bukan kita tertutup. Aku nak bahasa Melayu saja, tak saya bahasa lain tak. Kita terbuka kepada bahasa orang lain. Kita kena belajar bahasa Inggeris, kena belajar bahasa Arab, kena belajar bahasa Sia, kena belajar bahasa Cina, kena belajar bahasa Perancis dan lain-lain bahasa antarabangsa yang berkembang dengan pesat di seluruh dunia ni. Kalau kita tak tahu bahasa tu, maka menyebabkan kita ketinggalan. Kita kena belajar. Begitulah 5 petua yang saya boleh berkongsi dengan anda dalam video ni. Petua ni adalah merupakan hasil daripada pembacaan, hasil daripada kajian, dan saya sendiri melaksanakan perkara itu dalam hidup saya. Terima kasih kawan-kawan dan kita berjumpa lagi dalam bahagian akan datang. Sekian, wassalam.